Bismillahirrahmanirrahim. Day 3 at Cameron Highland. So hari ni, pagi ni kita dah nak check out lah. Sebelum check out, kita nak pergi breakfast dekat dengan bandar Berincang tu, belakang Masjid Kayangan tu. Dia ada satu pasar. Dekat situ ada kedai roti canai. Tapi kalau orang yang tak biasa datang ke Cameron Highland, dia tak akan jumpa kawasan tu, sebabnya dekat Cameron Highland sekarang ni dah banyak jalan sehala. Daripada kalau kita dari Berincang ataupun K Farm tu, kita nak masuk ke Masjid Kayangan tu, dulu boleh masuk ke tepi tu. Sekarang dia one way untuk keluar sahaja. Jadi siapa yang nak masuk ke belakang Masjid Kayangan tu, anda terpaksa masuk U-turn ikut bawah tu, kena masuk balik ke belakang. So kalau tak biasa, anda boleh guna way cari pasar pagi Berincang. Bukan K Farm, tapi pasar pagi Berincang belakang Masjid Kayangan. Jom kita sarapan dulu pagi ni, baru kita check out. Untuk pagi ni pun dah ramai orang mula nak check out lah. Walaupun bukan hari cuti, tapi still ramai pelancong-pelancong daripada luar datang ke Cameron Highland untuk bercuti, beriadah. So pagi ni pukul 7 pagi tadi pun hujan di Cameron Highland. Cuaca okey lah, sejuk dia, memang sedap lah orang kata. Ni apartmen kita tadi. Oh, dia punya seluar pink dia parking kat situ je. Astaga, dekat belakang rumah kita punya, bawah rumah kita punya. Jom kita, ini lokal punya pelancong. Kita nak balik lah. So kita nak set up barang kita dulu. Kita dah sampai di pasar pagi Berincang. Dekat atas sana tu ada satu kedai roti canai. Depan sana tu Masjid Berincang, Masjid Kayangan Berincang. So dekat roti canai, kedai roti canai tu tutup lah hari ni. Jadi kita kena cari breakfast spot lain. Dekat tepi masjid, Masjid Kayangan Berincang tu ada nasi lemak kampung. Kita nak cari nasi lemak kampung je. Kita tak nak cari nasi lemak yang special, nasi lemak strawberry apa benda dekat. Mungkin tak ada orang. So kita nak melawat, nak tengok pasar pagi, pasar awam Berincang di kawasan bandar Berincang. Kalau anda tak biasa datang ke Cameron Highland, anda tak akan jumpa ni pasar ni, kecuali anda boleh google ataupun weh pasar ni. Tapi macam kedai-kedai ni pula dia bersebelah kedai Cina, tak jadi lah kita nak. Tak apa, kita abaikan dia. Jadi kita cari kedai tempat lain. Tengok, walaupun kat sini anjing dia anjing kurap, tapi yang gemuk anjing dia. Segemuk cintaku padamu. Tengok kawasan anjing, kawasan pasar pagi di Berincang. Kita salah pasar lah. Jom kita cari pasar K Farm je lah. Kita salah pasar hari ni. Okey, sekarang kita berada di bandar Berincang. Bandar Berincang dekat Petronas, dekat Bala Bomba, Masjid Kayangan di sana. So hari ni kita tempat pot biasa Pak Do dengan Mak Do breakfast tutup dekat dekat dengan pasar Berincang tadi. So kita nak try kat sini. Kita nak cari nasi lemak kampung. Tak nak nasi lemak pelik-pelik sangat, nasi lemak strawberry lah apa tak nak. Kita nak cari nasi lemak kampung biasa je. Dan di sini juga ada nasi lemak, nasi belauk dan nasi kerabu Kelantan. So kita try test dulu, tengok kalau kena selera Mak Do. Yang pentingnya selera Mak Do. Kena selera dia, kita on. Tak kena, kita cari tempat lain. Sini pun ada tempat yang cantik. Ramai kot orang. Okey, nampaknya kena selera Mak Do kedai ni. Kedai Umilong nasi kerabu, nasi lemak, nasi ayam berempah. Dia berdepan dengan pejabat pos
Berincang. Ramai ikut orang. Sebelah dengan Petronas Berincang. Ni mak ada jumpa kedai dia. Kedai nasi kerabu, daging kicap, nasi lemak ayam berempah. Dan mak ada pun rasanya dia ambil nasi kerabu kat hari ni. Nasi kerabu, Nescafe Bank, tebing dengan take off swam di Bandar Berincang. Nak pindah tempat duduk. Jom kita teratas dulu. Assalamualaikum.